Polis menahan 4 suspek termasuk 2 wanita yang juga budak suruhan sindiket Along dan aktif melakukan ugutan jenayah termasuk simbah cat serta serangan menggunakan molotov koktail di beberapa negeri. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Al-Sad berkata kesemua suspek berusia 21 hingga 42 tahun itu ditahan dalam beberapa serbuan berasingan di sekitar Lembah Kelang awal bulan ini. Katanya tangkapan dibuat susulan laporan seorang pesara lelaki berusia 52 tahun pada 7 April lalu selepas rumah miliknya di Taman Mount Austin disimbah cat merah oleh individu tidak dikenali. Beliau yang bercakap pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor berkata mangsa percaya kejadian itu mempunyai kaitan dengan penyewa rumahnya yang disyaki membuat pinjaman wang tidak berlesen di negara jiran. Kes disiasat Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjam Wang 1951, Seksyen 427 Kanun Keseksaan.